kita akan belajar satu topik yang sangat menarik, sangat menyeronokkan. Macam mana? Tapi sebelum tu kita akan menyanyi dulu. Boleh ke boleh? Sebelum tu adakah kamu semua tahu irama lagu Rasa Sayang? Okey, kalau tadi cikgu nyanyi dulu, awak ikut Rasa sayang he, rasa sayang sayang he, Rasa sayang he, rasa sayang sayang he. okey, mak kata awak tahu dah matu. Dan kita akan sambung nyanyi lagu tu sekarang. Dalam lagu tadi, cikgu perasan dua perkataan sayang dan jauh. Okey. Alisha, okey, awak rasa sayang tu dia menggambarkan apa? Sayang tu sebenarnya dia suka apa? Dia rasa sayang tu menggambarkan emosi. Dia rasa sayang seseorang. Macam mana awak sayang kedua orang? Ya, betul. Okey. Sebenarnya Alicia, okey. Tadi kita akan dua, cikgu rasa kita akan jauh tu dia menggambarkan apa? Saya tahu Akan yang sangat luas kan. Jadi saya di sini soal saya, kita jauh ni dekat, kita jauh dekat. Ya. Agak bersemula. Hari ini apakah topik pengajaran kita? Tahu tahu. Hari ini kita akan belajar kata adjektif. Untuk semua kata adjektif dalam bahasa Melayu ialah kata yang menerangkan sifat ataupun keadaan sesebuah frasa nama. Okey. Dan ada 9 jenis. Tetapi kalau kelas hari ini cikgu akan menerangkan 3 sahaja, iaitu kata adjektif warna, kata adjektif sifat dan kata adjektif ukuran. Okey. Warna contohnya okey. Saya kalau pakai zinc 3 tak ada. Okey. Malam ini warnanya apa? Okey. Kalau saya dekatkan jaraknya dapat ke jauh? dekat, jauh. Ini awak rasa hari ni cikgu kan macam ini maksudnya cikgu ni apa rasa aku hari ni? Hari ini kita fokuskan kita adjektif, iaitu warna, sifat dan juga ukuran. Okey semua. Macam tu dah bersemangat, dah bersedia, kita akan teruskan pembelajaran seterusnya. Kita akan main ketemu dulu. Okey. Awak sambut dia, ada saya cakap ni 3, 1. Murid-murid yang cikgu sayangi, murid-murid yang cikgu sayangi, masuk topik yang lebih bagus saya. Sekarang kita akan sambung pembelajaran. Okey. Okey, alhamdulillah. Tak ada. Okey.
Okey, dalam peti ajaib ini terdapat beberapa biji tunggal. Yang mana dengan itu saya akan melekatkan beberapa gambar yang sangat comel. Okey, daripada gambar itu, apakah yang perlu buat? Kamu semua perlu kena pasti apakah kata adjektif yang bersesuaian dengan gambar, dan kata adjektif itu mestilah berdasarkan 3 jenis yang telah ajar tadi, iaitu kata adjektif, warna, sifat dan ukuran. Yang mana saya akan panggil setiap pasangan ke depan dan saya akan kocok bekas peti adjektif ini. Kemudian akan dapat sekeping tunggal yang ada gambar. Lalu berdasarkan gambar itu, awak perlu teka dengan tepat, dengan padat, dan situ apakah kata adjektif yang bersesuaian dengan gambar itu. Kenapa? Kalau salah, awak akan buat saya sedikit nak nangis. Tapi kalau betul, saya rasa macam sekarang ni, berdua pasangan, tapi kamu bertiga boleh. Saya pasangan, dengan masing-masing. Saya akan panggil contoh pasangan pertama ini ke depan dulu. Dan kamu perlu saya buka. Murah. Itu adalah saya saja. Okey, dia buka. Okey, betul. Saya akan panggil pasangan pertama. Silakan di depan. Okey. Ayo. Ini beri satu mana ada di sini? Wow. Kita ada. Kita dapat ada sabun, kemudian kena masuk dalam sabun. Okey. Jadi dia dia tak terima. Okey. Saya gambar ini, apakah kata adjektif yang bersesuaian, yang bertepatan dengan konteks kata adjektif yang saya ajar. Wangi. Sabun ni wangi kan? Awak cakap apa kan? Wangi sebab apa sabun? Sabun ni warna biru. Pandai. Itulah. Dan seterusnya saya akan panggil kita. Saya akan pasangan pasangan ini ke depan. You akan buat itu tengok rahsia. Goncang tumpah. Okey, matahari. Saya tahu matahari ni apa. Dia panas. Pandainya. Jadi matahari ni warna kuning. Pandainya kembali tempatkan di sini dah. Takkan dia tak mainkan. Kita akan teruskan lagi dengan pasangan. Kamu pilih lagi. Okey. Kamu juga perlu ambil satu pinggan daripada peti adjektif ini. Silakan. Jangan jumpa. Jadi warna apron yang dipakai anak dan ibunya berwarna hijau dan manakala ibunya berwarna biru. Jarak ibu dengan anaknya adalah dengan. Mesti menjadi saya menyayangi. Dan
Itulah awak semua kat rumah rajin-rajinkan tau. Ni semua ni kat rumah tu rumah tak maksudnya macam apa tak baik cantik kat tu kita ada lagi dua pasangan yang berbeza. Agak-agak saya buka. Saya cikgu. Sebab kan awak semangat, saya panggil belakang dah. Okey kelas, saya kenal dan apa kata jadi warna sifat ukuran. Okey. Biasa akan perlu goncang dikit pak. Okey, saya tu. Okey. Apa? Kalau saya serta identik pada dalam gambar ini, saya menjawab awak air awak sampul hasil kan awak sudah air kan saya ada satu kata SMT. Terima kasih. Marker. Yang lagi. Tak ada. Sifat identik pertama ialah warna merah. Ganti dia warna merah. Saya nampakkan sini dia tak sihat. Dia rumah. Sakit. Memang mesti dah dipanaskan. Dan pun kan, contoh lagi kata Adik. mana ni semua ikut mulai ni. Ya, berdasarkan aktiviti pergi identiti itu. Berdasarkan aktiviti itu, sebelum menerangkan awak saya akan bersedia sama bermain melampui kefahaman bahawasanya hari ini kita akan kata adjektif kiris itu kata adjektif warna, kata adjektif sifat dan kata adjektif ukuran sekali. Yang mana topik ini saya akan berikan sedikit keterangan. Kata adjektif warna maksudnya warna merupakan keterangan, manakala kata adjektif sifat contohnya rajin, bahasa, cantik itu merupakan betul kata adjektif sifat itu merupakan keterangan. Dan ketiga kata adjektif ukuran contohnya jauh, dekat, keterangan itu merupakan keterangan jenis kata adjektif berkenaan. Jadi awak rasa dalam daripada skala 5 awak berapa tapi hari ini? Sini bukan? Sila 5. Murid-murid yang cikgu sayangi, Saya. murid-murid yang cikgu sayangi. Saya. Yeay. Okey murid-murid yang cikgu sayangi. Saya. Murid-murid yang cikgu sayangi. Saya. Okey, jadi tadi cikgu dah ajar dah apa jenis-jenis kata adjektif yang cikgu dah ajar. Yang pertama apa yang kita belajar tadi? Warna. Warna. Yang kedua? Sifat. Yang ketiga? Ukuran. Jadi ada 3 jenis kita nak belajar hari ni. Jadi murid-murid boleh buka buku teks muka surat 36. Tapi mana yang tak bawa tak apa, cikgu dah sediakan paparan gambar ni. Okey, murid, sekarang cikgu dah tunjuk satu benda baru.
pasangan yang pertama kan? Saya dah. Okey, yang ini dulu. Okey. Fikirkan apa nama kumpulan awak? Yang kedua, awak pertama. Fikirkan. Ketiga, awak apa? Yang keempat, awak berdua atau tiga? Okey, fikirkan. Awak pertama. Awak kembali bersama. 4, 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Yang pertama apa namanya? Tom. Ya. Tom. Tepuk tangan Tom. Kedua? Jerry. Jerry. Ketiga? Bintang. Bintang. Keempat? Langit. Langit. Matahari. Tom, Jerry, bintang, langit, matahari. Okey, jadi cikgu mulakan boleh? Boleh. Jadi cikgu akan pegang, sambil tu wakil setiap kumpulan datang. Tapi cikgu nak satu-satu mula dulu. Cikgu nak kumpulan langit dulu. Langit. Okey. Sampai langit. Langit. Bukan dengan langit. First lagi. Nombor berapa? Satu. Okey, jadi langit tengok gambar nombor 1. Kumpulan langit tengok gambar nombor 1. Cari satu kata adjektif. Jadi cikgu nak awak buat dialog untuk awak buat persembahan kat depan. Cakap dialog tu, boleh? Boleh. Cikgu nak ada tema lah berkaitan dengan kebersihan, boleh? Boleh lagi. Bincang dulu. Kumpulan, wakil kumpulan matahari. Okey, matahari. Benarkan produk anda. Nombor 3. Jadi matahari bersama tengok gambar nombor 3. Cari satu kata adjektif berdasarkan 3 jenis yang kita baca. Buat dialog, boleh? Okey. Terusnya kumpulan bintang. Okey, cepat. Nombor. Okey, nombor 2. Jadi awak pertama kumpulan awak pilihkan dialog berdasarkan gambar dan nombor 2. Apa kata adjektif yang sesuai? Paling mula warna baju kita jadi warna betul. Ada ukuran. Kita ada sifat. Ni api, apa sifat dia? Kita apa? Seterusnya berapa belum? Tom dan Jerry betul? Tom dulu lah. Nombor berapa ya? Jadi mana gambar yang nombor 4? Cikgu dulu tengok. Cikgu. Kita tak kunci. Ada. Tengah apa tu? Cuci muka. Okey, apa kata adjektif sesuai? Ya, mana kita dulu. Duduk, bincang. Buat dialog. Nombor sembang. Dan kumpulan yang terakhir, kumpulan diri. Mana pula awak ni? Cepat-cepat, pusing dulu. Setiap gambar ada banyak kata adjektif. Jadi, awak boleh bisa pilih gambar yang sama. Betul kan? Dapat nombor berapa? 5. Okey. Gambar yang nombor 5. Apa dah 5 kata adjektifnya? Okey. Jadi cikgu akan bagi masa 30 saat untuk bincang. Pastikan sesuai dengan tema kebersihan. Jangan tiba-tiba tak kena pula dialog dengan kebersihan. 30 saat untuk bincang. Cikgu saya nak tanya. Ya. Dan lagi kena berkaitan dengan gambar. Tidak. Tapi kena terima pasal kebersihan. Gambar ni hanya untuk awak tengok apa kata adjektif yang dalam gambar. Boleh? 20 saat.
Sebelumnya 5 4 3 2 1 dah siap belum semua? Okey, jaga lagi masa tambahan 15 saat. Pastikan dalam cerita ni tak ada gantung dia. Boleh. Nak gunakan gambar ni sebagai panduan pun boleh dalam cerita. Tak semua tak apa. Tapi tema mesti bersih kan. Okey, murid-murid yang cikgu sayangi. Murid-murid yang cikgu sayangi. Okay, jadi masa sudah tamat. Jadi cikgu nak tengok macam mana sebelum pada lepas dah tentang dialog tu, cakap apa perkataan kata adjektifnya dan jenis kata adjektif. Boleh? Okey. Kumpulan pertama siapa nama dulu? Siapa nama dulu? Jadi dah. Okey, jadi dulu. Okey. Awak tengok tak? Boleh tengok. Awak gambar belajar nombor? 5. 5, okey. Kita tengok. Dari mana awak dapatkan air sejuk ni? Oh, saya ambil dengan saya kenal air kat sini sebelah kita. Wow, mereka disediakan cawan ke? Saya rasa ada suasana kat sana sebenarnya. Segar tak awak minum air? Okey, semua. Sekejap. Saya guna panggil. Okey, Lia, apa perkataan kata adjektif dan jenis kata adjektif? Sejuk. Jenis? Dia ada jenis sifat. Betul. Okey. Terima kasih. Okey, kumpulan yang kedua ni cikgu nak kumpulan yang hebat ni. Itu kumpulan semua kumpulan hebat. Jadi cikgu nak kumpulan Langit. Langit pada nama ikan. Tengok. Okey, belakang dia. Okey, 1, 2, 3. Sehingga apabila dapat baju kamu buat foto dan bau. Maafkan kami, kami baru je habis main tadi. Maaf, ibu kami akan kembali sekarang. Aku doa kena jaga kebersihan jadi sebab sekarang udara sangat tidak segar. Baik, ibu. Okey, okey, insyaAllah. Apa perkataan kata adjektifnya? Apa kata adjektifnya dan jenis kata adjektif? Kita dengar lagi. Apa? Bersih. Bersih. Bersih kata adjektif. Segar. Suka, ada kata suka. Ada. Kita macam-macam bersih pun kata adjektif. Jadi apa cikgu namanya bersih? Bersih tu jenis apa? Sifat. Sifat, betul? Ya. Bagi kita.
Okey. Seterusnya agak-agak kumpulan mana? Okey, gimana? Tadi awak dah berkembang ini. Awak kumpulan mana yang seterusnya? Dari kumpulan Tom, dari kumpulan Bintang, dari kumpulan tadi. Boleh? Okey. Tom, raja nombor apa tadi? 4, okey. 4. Jom kita tengok dia punya slide. 1, 2, 3. Ya. Oh, saya dah cuba. Oh, itu. Ini panas. Dan saya nak usahkan saya supaya sedar. Oh, seronok tu. Seronok. Kita saya bukan saya suka. Sangat panas. Okay, bye. Sama-sama. Okey. Awak nak minum ke? Saya nak pergi. Saya nak tidur. Tak boleh dah. Lebih dah. Apa kata yang kita guna dan jenis kata jadi? Saya dengan tadi kawan saya puji dia sebut perkataan panas. Panas. Okey. Kat jenisnya. Jenisnya adjektif sifat. Sifat. Kita tak boleh. Tapi jadi dia ada perkataan ni. Seronok. Seronok. Ya. Dia kata jadi apa? Peran. Yang ini yang bercakap. Terima kasih kumpulan Tom. Kita terusnya kumpulan matahari. Itu yang terbaik. Jom. Matahari ada nombor 3. Okey, kita tengok. Oh, ada main satu. Okey, jom kita tengok persembahan daripada kumpulan matahari. 1, 2, 3. Hai, saudara bersama saya. Wah, bersihnya rumah kamu. Terima kasih. Cantik kan rumah kamu saya? Cantik sangat. Ruang puasa ruang tamu kamu juga. Wah, semua dan bersih. Ya, saya selalu menjaga kebersihan ruang tamu saya. Panas. Akhirnya dia terima. Bulan ni atau pasangan ni paling banyak kan dia jadi ni. Jadi saya kena 2 orang. Awak pilih. Awak nak siapa? Dia jadi Kata identiti luas. luas. Okey, ni. Satu jenis kamera. Sebenarnya siapa? Okey. Apa itu? Oh, terima kasih. Daripada semua itu, terima kasih Kumpulan Matahari. Dan seterusnya kumpulan yang terlatih. Kumpulan Langit. Okey, bawa je Kumpulan Bintang. Kumpulan Langit tu, Kumpulan Langit tu. Okey, kita tengok. Jadi kita langsung ke. Okey, 1, 2, 3. Waduh, tempatnya agak kotor lah. Alamak, kamu tak sihat. Alamak, okey dah sihat. Kawasan sini sangat kotor, jadi hidung saya kata-kata. Akhirnya. Dia ada rasa minuman tu. Jadi, awak pilih satu orang. Mana yang nak pilih? Faria. Tadi dia dah. Aku kata. Boleh angkat. Apa kata yang digunakan dan jenis kata jenis? Jauh. Jauh. Ukuran. Terima kasih. Okey, jadi hari ini seronok tak? Bila cikgu tengok murid-murid yang faham tiga jenis ni dan murid-murid juga dah menguasai ketiga-tiga jenis kata yang jadi ini, jadi cikgu nak ajak main lagi satu pemain boleh? Okay, jadi sekarang cikgu ada apa ni? Usul air. Jadi Jadi macam itu. ni bawa awak banyak
sekarang cikgu dah letakkan 5 jenis perkataan kata adjektif. Bukan 5 jenis sebab cikgu 5 kata adjektif, tapi kamu tak boleh pilih, kamu kena tembak barulah kamu dapat tu kata adjektif. Sekarang cikgu nak ajar murid menyanyi dulu kan? Boleh. Anak murid cikgu tengah ngantuk je. Ya. Ngantuk je, okey tak apa. Kita sambung ni tadi boleh? Boleh. Cikgu bangun. Bangun kita nyanyi boleh? Okey, jadinya kita akan mulakan dengan kumpulan yang pertama. Okey, semua duduk. Siapa hari ini dah makan? Saya. Okey, awak pulang nama. Okey, awak boleh ambil sini. Siapa nak tengok? Kita. Tadi siapa yang dah start? Okey, awak pulang. Okey. Bangun. Buat sampai di basah mesti koyak kaki dia. Kalau tak berkata. Jangan dia wayang cepat dia basah tempat dia. Okey, dekat dulu. Tiga balik. Tembak. Apa dia boleh? Kalau nampak. Okey, apa perkataannya? Sehat. Okey. Untuk perkataan kumpulan diri. Sehat. Okey, mulai dulu. Kumpulan. Oh, belum tahu kumpulan diri pula. Saya. Okey, cepat. Bagi kita kat dia pula. Semua tembak. Ada lagi lagi. Apa perkataannya? Okey, semangat. Kita kumpulan lagi. Bita. Lagi. Buat yang mana? Oh, tak nampak. Oh, belum. Apa perkataannya? Putih. Kumpulan lagi. Okey. Oh, baik. Okey. Kumpulan terakhir, kumpulan matahari. Ayo, matahari. Tembak. Apa perkataannya? Oh, baik. Okey, semua. Jadi murid-murid semua dah dapat perkataannya. Jadi cikgu akan bagi kertas. Cikgu nak murid-murid gunakan perkataan yang murid dapat untuk kumpulan masing-masing dan bina satu ayat. Satu murid satu ayat. Boleh? Okey. Masing-masing ada tulis? Kalau satu kumpulan 3 orang, maksudnya kena ada berapa ayat? 3 ayat. Buat ayat ini tadi. Tak belakang.
Cikgu akan bagi masa 1 minit. Kita segera. Kalau ada masalah murid angkat tangan. Kalau ada masalah boleh angkat tangan. Ini perkataan yang bulan awal dapat yang bulan awal tembak tadi. Dua saat lagi. 20 saat lagi. Itu masa nak pilih, jadi cikgu akan pilih 2 kumpulan yang berdua untuk kita baca ayat yang sama-sama kat depan. Boleh? Boleh. Agak-agak siapakah kumpulan yang berdua itu? Langit. Langit. Tak dengar lagi? Langit, aku lupa lagi. Okay, kalau langit, apa perkataan yang awak dapat? Panas. Panas. Okay, kita dengar ayat dia. Jika panas kerana marah lagi saling belajar. Betul-betul? Betul. Tentang pada hari ini saya panas. Betul. Yang ketiga? Ali merasa dahaga karena terasa saya panas. Okey, kedua ada lagi. Okey, kumpulan yang kedua, kumpulan Jerry. Terima kasih banyak kakak jadi kita tengok ayat itu satu. Oh, ya ke? Yang awak tengok macam ni. Ya, yang pertama apa perkataan yang awak dapat tadi? Yang awak tebak? Yang pertama sekali kami dapat perkataan tebal. Tebal. Okey, saya akan baca ayat saya. Buku teks bahasa Melayu itu sangat tebal. Betul-betul? Betul. Ayat kedua, Syazali memakai baju yang sangat tebal semasa musim sejuk. Okey, betul. Hebat lagi. Ini kumpulan yang masih belum tetap, tukarkan kumpulan lain. Tukar. Dan cikgu bagi masa 20 saat untuk menghilai ayat ini. Kalau betul 2 ayat betul, kita bagi 2 bintang. Kalau 3 ayat dia betul, kita bagi 3 bintang. Boleh? Okey, 30 saat. Tapi dapat 2 bintang cikgu. Yang dapatan tu 2 bintang. Okey, bagi 2 ayat betul. Okey, buat bintang. Kalau satu ayat, 1 bintang untuk. You macam cikgu pula. Okey, jadi kat sini cikgu tengok semua dah selesai. Dan cikgu tengok semua murid faham hari ni. Murid-murid yang cikgu sayangi. Saya. Murid-murid yang cikgu sayangi. Saya. Baik murid-murid, cikgu tengok murid-murid ni semua dah hebat lah pasal ada aktiviti. Okey, cikgu nak minta 3 orang beritahu apa yang 3 kata aktiviti yang kamu dah belajar tadi. Dan cikgu nak Syazah 1 kata aktiviti. Sifat. Okey, dan seterusnya cikgu nak kumpulan Tom beritahu cikgu 1 kata aktiviti. Lain sifat. Bagus, okey. Lagi 1 kumpulan langit yang terakhir. Okey, betul.
Okey, baik. Sekarang ni sebelum kita mulakan, cikgu nak kita nyanyi lagi sekali. Boleh? Boleh. Kita nak semua bangun. Boleh. Okey. Kat sini cikgu ada satu kotak misteri. Oh, itu cikgu. Nanti kau nak tengok. Okey, dalam ni cikgu ada letakkan beberapa kata adjektif yang melibatkan kata adjektif sifat, kata adjektif ukuran dan kata adjektif warna. Jadi nanti cikgu nak setiap kumpulan seorang demi seorang akan pergi ke depan untuk kita main permainan padankan saya. Okey, padankan saya ni cikgu nak seorang, okey, cikgu akan demonstrasi dahulu. Okey, murid boleh duduk dahulu. Contoh, saya panggil Syalda. Syalda di depan. Contoh, Syalda akan ambil satu perkataan dalam kotak misteri ini dengan menutup mata. Ambil satu Syalda. Ambil satu je. Okey, buka. Okey, jadi perkataan yang dalam ni murid-murid kita letakkan dekat belah kiri murid-murid. Belah kiri murid. Dan kemudian dekat kotak ni ada 3 kata adjektif dan murid kita padankan sesuai dengan perkataan yang murid dapat dalam kotak ni. Okey, salah. Pilih satu. Sesuai dengan perkataan ni. Betul tak? Okey, baik. Kita mulakan dengan kumpulan badan dulu. Main kumpulan kau. Kumpulan kau kan? Kumpulan diri. Kumpulan yang lagi. Kumpulan matahari. Bintang. Cikgu dah kumpulan bintang. Dah dapat. So, mulakan. Dulu kena. Cikgu kena dapat. Betul tak? Baik, betul. Biasanya saya guna kumpulan lain.
Okey, jadi nak kamu teka bunyi ni apa? Oh, betul dia. Itu juga kadang-kadang okey, betul tak? Bulan mana ni belum? Matahari dengan Tom. Dia nak waktu kumpulan Tom untuk baik. Jadi Betul mata. dia nak okey betul kadang-kadang kan? Okey, kita tengok. Padakan. Ukuran kita sifat tu warna. Saya rasa ukuran. Okey, kita tengok. Betul tak? Betul tak? Betul. Oh, okey, untuk ukuran yang terakhir ke baik. Matahari. Kita baca ambil situ. Dia tunjuk kadang-kadang kan? Tinggi. Ambil seperti awak. Ukuran sifat kawan. Okey, betul tak rakan-rakan? Kamu semua ni dah hebat dah faham apa yang cikgu ajar. Jadi cikgu nak bagi lembaran kerja. Kita buat sama-sama kita jalan tak? Okey, dekat sini ada 4 bahagian. Ada bahagian A, bahagian B, bahagian C dengan bahagian D. Jadi untuk kelas kita pada hari ini cikgu nak kamu siapkan bahagian A dan bahagian B saja. Bahagian C dengan D soal kerja rumah. Ini sama je. Okey, tulis nama. Jadi cikgu bagi masa kamu 3 minit. Cukup 3 minit. Okey, 1, 2, 3. 3 minit ya.
Kalau tak faham, dia tanya. Nanti cikgu cakap. Semua okey? Ada lagi 1 minit 10 saat. Jadi kita minta setiap bulan untuk terangkan setiap wakil bulan untuk bagi jawapan. Okey. Ada lagi 20 saat. Cikgu masa dah habis. Okey, masa dah habis. Sebelum tu cikgu nak dengar cikgu mana boleh? Boleh dekat saya. Boleh? Boleh. Kalau cikgu sebut nama kumpulan itu dekat saya cikgu, dia boleh. Cikgu dah mulai lagi. Baik mulai lagi. Mulai apa tadi? Saya. Kumpulan Tom. Saya. Kumpulan Jane. Saya. Kumpulan hitam. Okey, cikgu nak kumpulan kumpulan diri lah bacakan jawapan untuk kata adjective warna yang kamu dapat. Dua orang ke cikgu. Seorang-seorang. Kami lupa fikir sangat. Yang pertama ialah biru. Betul. Okey, kata. Yang kedua kuning. Okey, betul kata. Seterusnya hijau. Hijau, okey betul. Sekali merah. Merah, okey, pandai. Yeay. Okey, yang seterusnya kata adjective ukuran. Okey, dia guna kumpulan matahari. Okey. Yang pertama pendek. Okey, betul. Yang kedua besar. Besar, pandai. Yang ketiga nipis. Okey, Dan yang keempat tebal. tebal. Okey. Dan seterusnya adjective sampai kumpulan Tom. Yang pertama baik. Kamu baik ada? Yang kedua berani. Berani. Yang ketiga rajin. Okey. Yang keempat jujur. Tujuh. Okey. Dan seterusnya bahagian B isi tempat kosong. Okey, soalan pertama. Awal bilang itu kelihatan sangat cantik dan bersih. Yang kedua, bangunan KLCC merupakan antara bangunan yang paling Tinggi. itu
kata jadi apa? Okey. Yang ketiga, kita tidak boleh bersikap sombong kata adjektif. Yang keempat, emak membeli sepasang baju kurung berwarna ungu kata adjektif. Yang kelima, kebun saya di belakang rumah Datuk sangat luas kata adjektif. Yang keenam, Pakcik Ali seorang yang pemurah kata adjektif. Okey. Yang untuk hargasi dan hargasi itu adalah sebagai keseluruhan kami. Okey, sebelum kita tamatkan kelas kita, cikgu ada satu tiket. Tiket ni dinamakan tiket refleksi. Jadi cikgu akan bagi setiap seorang dan kamu perlu mengisi apa yang kamu faham hari ni, apa perasaan kamu hari ni, dan komen untuk cikgu. Cikgu ada masa 30 saat untuk siapkan. Okay, bila kamu semua dah siapkan, cikgu nak mulakan dengan diskusi. Cikgu. Okey, pertama sekali cikgu mulakan dengan momentum dulu. Pergi ke depan dan tampal refleksi di papan refleksi yang depan. Jalan. Jadi ikuti dia boleh jadi bulan bintang, bulan langit, matahari. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya yang terakhir. Okay, baik, kita minta wakil untuk dua orang wakil untuk dapat dan pilih mana-mana tiket refleksi dan bacakan di depan kelas. Saya minta wakil, seorang.
Selalu orang. Hidayah. Daya boleh. Baca kan ambil salah satu tiga definisi dan bacakan dia dalam kelas. Yang pertama, apa yang saya faham hari ini, kata adjektif. Kalau yang kedua, apa saya sangat seronok dan gembira dan kemudian untuk cikgu sangat friendly dan bersemangat. Okey, cikgu nak message begitu. Okey, cikgu nak panggil murid yang paling aktif lah dalam kelas kita hari ni. Oh, siapa kan? Salam yang berada satu. Definisi dan bacakan di hadapan kawan-kawan. Okey, baik. Yang pertama, apa yang saya faham hari ini? Saya faham dan belajar tentang kata adjektif. Apa perasaan saya hari ini? Saya berasa sangat gembira. Apabila cikgu mengajar saya sehingga saya faham. Terima kasih. Okey, sebelum cikgu kabarkan kelas, cikgu nak kita nyanyi lagi sekali. Paling semangat